بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Hari ini kita mula dengan i'tibar dan kisah Nabi Isa alaihi salam, salah seorang rasul ulul azmi, rasul yang mempunyai keazaman, kesabaran yang tinggi, dianggap rasul-rasul paling besar, iaitulah 5 rasul: Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah baca panjang tentang Nabi Musa alaihi salam, rasul besar kalangan Bani Israel. Hari ini kita masuk pula cerita Nabi Isa alaihi salam, rasul yang akhir kalangan Bani Israel. Firman Allah Ta'ala, "Man Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat thumma anzur anna yufakun." Surah Al-Maidah ayat 75. Tiadalah Al-Masih dan Isa ibn Maryam itu melainkan seorang rasul yang telah didahului sebelumnya beberapa orang rasul, dan ibunya seorang perempuan yang amat benar. Mereka berdua memakan makanan seperti kalian juga. Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka yang ahli kitab itu keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesesatan mereka. Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka daripada menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Bila mari Nabi Isa alaihi salam, orang Yahudi berpecah. Satu kalangan yang melampau sehingga menganggap Nabi Isa anak Tuhan, salah satu dari 3 Tuhan. Yang satu lagi sangat jahat melampaunya, menganggap Nabi Isa anak zina. Dua-dua tu sesat, dua-dua tu salah. Isa dan ibunya adalah manusia, bukan Tuhan, bukan isteri Tuhan. Dia manusia, dia seorang rasul yang dilantik oleh Allah, dan dia bukan anak zina seperti yang diperkenalkan orang-orang Yahudi. Nabi Isa alaihi salam diutuskan menjadi rasul kepada Bani Israel
yang telah terseleweng daripada kitab Allah dan banyak membunuh para rasul, anbiya dan ulama. Ceritanya berulang kali juga disebut dalam Al-Quran. Isa diutus oleh Allah untuk membetulkan Bani Israel yang telah sesat menyeleweng dari kitab Taurat, kitab yang diwahyukan Nabi Musa alaihi salam. Adapun Allah Ta'ala menolong mereka dengan cara luar biasa, diberi nikmat yang lebih pada kaum yang lain, diberi kelebihan di zaman dahulu. Namun mereka paling merkai oleh Allah Ta'ala, menyeleweng dari kitab Taurat dan zalim membunuh rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dan membunuh ulama-ulama yang baik yang memimpin mereka dibunuhnya, yang jahat saja menjadi guru dan kawan mereka. Allah Ta'ala dedah dalam Quran, antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas wa bashshirhum bi'adzabin alim. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Surah Al-Imran ayat 21-22. Sesungguhnya orang-orang yang kufur engkar akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh nabi-nabi yang tidak dibenarkan, serta membunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil, maka sampaikanlah berita yang mengembirakan mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Mereka itu orang-orang yang telah rosak amal perbuatannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan memperoleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Allah Ta'ala menunjukkan kemerkaan yang sangat Bani Israel kerana mereka paling kafir. Bukan sahaja meminda kitab Allah, melawan kitab Allah Ta'ala, Taurat, mereka membunuh rasul-rasul dan nabi alaihi wassalatu wassalam, membunuh ulama-ulama yang mengajak kepada hukum yang adil. Gembiralah mereka, sukalah dengan azab neraka. Amalan mereka ditolak di dunia dan di akhirat. Tak ada berkat bagi kehidupan mereka di dunia dan seksa di hari akhirat. Gembiralah, sukalah, galaklah dengan kekuasaan, dengan kekayaan yang ada pada mereka. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 87. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Alkitab, yakni Taurat, kepada Musa alaihi salam, dan kami telah mengiringinya berturut-turut sesudah itu dengan beberapa orang rasul, dan kami telah berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putera Maryam, dan kami memperkuatkannya dengan Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Maka adakah patut setiap kali datang kepada kalian
seorang Rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombong, menolaknya, dengan sebahagian daripada rasul-rasul itu kalian dustakan, bohongkan, dan sebahagian yang lain pula kalian bunuh. Sebahagian rasul mereka bunuh, antara Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam, dan banyak lagi rasul dan nabi yang mereka bunuh, termasuk ulama-ulama. Ini menunjukkan jahatnya Bani Israel, jahatnya mereka, tak syukur nikmat Allah. Mereka usaha nak bunuh Nabi Isa, Allah Ta'ala selamatkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji keimanan kaum Yahudi. Kepadanya yang pernah diberikan nikmat yang besar kepada mereka, sesuai dengan sifat ketuhanannya yang maha berkuasa. Malah mereka juga dikurniakan kemenangan dan rezeki yang mulia dengan cara yang luar biasa. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada mereka menghadapi kezaliman Fir'aun. Dengan mukjizat, Fir'aun ditenggelamkan dalam laut bersama bala tenteranya. Bukan dengan perang. Mudah saja. Allah Ta'ala beri rezeki pada mereka ketika mereka berada merayau di padang pasir. Diturunkan al-manna was-salwa. Al-man, iaitulah makanan yang manis yang turun dari langit, macam embun, dekat di batu mereka kutip saja. Dan salwa, burung yang ditangkap dengan mudah. Rezeki yang mulia Tuhan beri pada mereka. Mereka tak syukur pada nikmat Allah. Ini orang Yahudi. Justru seterusnya dilahirkan rasulnya itu Isa alaihi salam dalam keadaan luar biasa bagi menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang mencipta Adam alaihi salam secara langsung daripada tanah tanpa ibu dan bapa, kemudian mencipta Hawa alaihi salam daripada tulang rusuk Adam tanpa ibu. Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya melalui kelahiran Nabi Isa alaihi salam dengan tak ada ayah untuk menguji Bani Israel. Dengan tidak bersetubuh, tak kahwin, ibunya Maryam melahirkan anak, malaikat-malaikat Jibril datang bawa perintah Allah Ta'ala. Jibril datang. Jibril ni tidak lelaki tak perempuan, nak bersetubuh macam mana? Tak ada kemaluan, tak makan tak minum. Bawa perintah Allah Ta'ala, kun fayakun, untuk jadikan Isa AS, Siti Maryam mengandung, untuk menyatakan kekuasaan Allah. Setelah ditunjukkan Adam dijadikan tak ada ayah, tak ada ibu daripada tanah, Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam, tak ada ibunya. Isa dijadikan dengan firman-Nya, dengan tak ada ayahnya, untuk menguji Bani Israel yang diberi nikmat. Manakala Nabi Isa AS pula dicipta dengan ibu yang salihah, ibu yang kuat ibadah, yang baik, tanpa melalui proses perkahwinan dan persetubuhan. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah SWT. Tuhan sebut dalam Quran, firman Allah, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم
inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa liyuhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa athi'un innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim. Surah Al-Imran ayat 45 hingga 51. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah mengkhabarkan sesuatu yang mengembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak yang kamu akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Namanya Al-Masih Isa ibn Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan dia juga dari orang-orang yang didampingkan, diberikan kemuliaan di sisi Allah. Allah Ta'ala beritahu melalui malaikat Jibril datang, jumpa dengan Maryam yang sedang beribadat. Allah Ta'ala jadikan isteri daripada Imran mengandung, lalu dia bernazar. Dia bernazar anak dilahirkan ini akan dibawa ke masjid untuk beribadat, berkhidmat, beribadat pada Allah Ta'ala mengikut syariat Nabi Musa alaihissalam. Dia bernazar, tak tahu anak lelaki puang. Tiba-tiba lahir anak puang. Allah sudah. Anak puang susahlah. Anak-anak lelaki lain cerita, ni perempuan pula. Dia sudah menazar. Sudah menazar. Terpaksa tunaikan nazar itu. Suruh ke masjid. Lalu para ulama, ahli-ahli agama berebut nak jaga Maryam ni. Lalu diundi. Diundi. Disebut kisah dalam Quran. Siapa yang dapat diundi? Iaitulah dengan capok kalam di dalam air sungai yang mengalir. Kalau kalam tu pelik pada orang lain, dia. Boleh Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria tu kan jaga puak saudara dia. Jaga Maryam. Jaga dia. Lalu duduk di rumah ibadat. Tiba-tiba tengah-tengah ibadat, mari malaikat Jibril. Merupakan seorang manusia. Lawa. Kacau hebat. Manusia lelaki lawa. Cantik malaikat ni. Macam dia mari menjumpa Nabi lah. Dalam hadisnya. Malaikat ni rupanya cantik, sangat lawa. Itu ujian pada Maryam. Malaikat kata, aku dituduh oleh Allah untuk beri anak lelaki. Maryam melindung dengan Allah Ta'ala, a'udzubillah minka. Aku berlindung dengan Allah daripadamu. Menunjukkan dia seorang yang salihah, seorang yang baik. Walaupun yang mari itu lawa, dia takut pada Allah Ta'ala. Aku berlindung daripada Allah. Lalu dia berkata, aku ni utusan Allah. Mari nak beri anak lelaki padamu. Macam mana aku beri anak? Aku tak bersetubuh, aku bukan orang jahat. Aku bukan orang jahat dalam ketakutan. Takutlah. Dia berkata, Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dengan perintah kun fayakun. Jadi mengandung. Tiba-tiba mengandung. Fikirlah bila mengandung dalam keadaan suami tak ada, akan jadi fitnah. Dia doa minta mati. Kisah ni yang terkenal. Allah malaikat kata, malaikat dah beritahu anakmu akan dilahirkan dan dia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil di dalam buaian dan semasa dia dewasa. Tuhan jadikan dia terus boleh bercakap sebaik dilahirkan sebagai mukjizat, tanda kerasulan kenabian dia. Dan dia adalah daripada orang-orang yang soleh. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak pada aku tidak pernah disentuh oleh orang lelaki pun? Demikianlah keadaannya.
Allah menjadikan apa yang dikehendakinya apabila dia berkehendaki melaksanakan sesuatu perkara, maka dia hanya berfirman kepadanya, jadilah kamu, lalu menjadilah ia. Kun fayakun. Tuhan nak jadi sesuatu, dia kata jadi. Tak perlu masa sekedip mata saja. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil. Allah Ta'ala beri pada dia ilmu tentang agama kitab Injil dengan tak ada guru. Ini luar biasa daripada Allah, dan akan melantiknya menjadi seorang rasul kepada Bani Israel dengan menegaskan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa satu tanda mukjizat daripada Tuhan kalian. Aku diutuskan. Dia bercakap setelah dilahirkan, tu aku akan diutus menjadi rasul. Menjadi rasul Allah Ta'ala. Utusan Allah membawa hukum-hukum Allah pada manusia kepada Bani Israel. Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel, bukan pada orang lain, bangsa lain. Khusus pada Bani Israel. Rasul-rasul zaman dulu Tuhan utuskan pada kaum masing-masing. Tak macam Nabi kita Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh manusia. Kepada Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Bani Israel ni, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa satu tanda mukjizat kepada Tuhan kalian, iaitu aku boleh membuat untuk kalian daripada tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Tuhan beri mukjizat pada aku. Ambil tanah liat, kepak-kepak dengan tanah, buat burung, siup, terbang jadi burung. Dan aku boleh menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta daripada kecil, sejak lahir, aku boleh sembuhkan jadi celek. Ini mukjizat dia. Dari orang yang sapak dan orang yang sapak, orang sakit sapak, sakit bala, dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Orang mati dia doa, pikah bangun hidup. Mukjizat Nabi Isa untuk melawan ilmu perubatan yang menjadi kebanggaan di masa itu. Mukjizat ni tak boleh lawan. Dan juga aku boleh memberitahu kepada kalian tentang apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Dia beritahu kawan-kawan dia, di rumahmu ada makanan, makan ni. Mok mu simpan sini. Susahlah mok. Ini mukjizat. Tuhan beritahu, makanan duduk sini simpan. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi suatu tanda mukjizat bagi kalian yang membuktikan kebenaran bahawa aku seorang rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kalian. Jika kalian orang-orang yang mahu beriman. Dan juga aku datang kepada kalian adalah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan lebih dahulu daripadaku, dan untuk menghalalkan bagi kalian sebahagian daripada perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kalian. Dan aku juga datang kepada kalian dengan membawa satu mukjizat kepada Tuhan kalian. Oleh itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah kepadaku, dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Oleh itu beribadatlah kalian kepadanya, inilah jalan yang lurus. Aku diperintah supaya menyatakan kitab Taurat, kitab Allah, kitab yang dibawa Nabi Musa AS, dan menasahkan hukum. Bapa hukum Taurat itu mengharamkan benda yang tertentu berbani Israel sebagai hukuman kepada mereka. Kerana Nabi Yaqub bernazar, Nabi Yaqub buat ni Tuhan haramkan beberapa makanan berbani Israel. Lemuk tak boleh makan,
Buat apa lagi? Apa benda dalam tubuh binatang haram. Tak boleh makan Bani Israel ini. Kemudian Nabi Isa turun menghalalkan pada mereka. Dan kita orang Islam dihalalkan makan sembelihan orang Yahudi dan orang Kristian. Dihalalkan. Jangan ragu, jangan risau. Kalau orang Yahudi, orang Kristian, dia sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih birim, sembelih ayam, kita orang Islam boleh makan. Kat mana? Dalam Quran. Semua mazhab. Bila ada dalam Quran, semua mazhab tak dia kata apa. Tapi sembelihan orang murtad tak dimakan. Mana begitu? Tuhan letak begitu. Orang Islam yang murtad keluar daripada agama, dia sembelih tak dimakan. Tapi orang Kristian, orang Yahudi sembelih binatang yang boleh dimakan, kita boleh makan. Kecuali binatang yang haram, dia sembelih babi. Babi dia sembelih. Kristian ni makan babi. Dia sembelih, tak boleh makan walaupun sembelih babi dia apa. Tukar-tukar masuk buat dia apa. Babi. Surah Al-Imran yang dibaca tadi Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa wasyaitanu yamassuhu hina yuladu." Fayastahillu sarikhan min massi syaitan iyah illa Maryama wabnaha. Tiada seorang bayi pun yang dilahirkan malaikat disentuh oleh syaitan semasa dilahirkan sehingga dia menangis menjerit kerana sentuhan syaitan tersebut, kecuali Maryam dan puteranya Isa alaihissalam. Pelik pada orang kelahiran dia. Syaitan tak boleh sentuh langsung. Setiap orang bodoh mesti syaitan mai ganggu. Tapi Nabi Isa Tuhan jadikan syaitan tak diganggu. Dengan Maryam dipelihara oleh Allah Taala. Firman Allah Taala, "Wadhkur fil kitab Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Surah Maryam ayat 16 hingga 36. Ayat ini lebih panjang.
kisahnya, dan ceritakanlah wahai Muhammad SAW dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam, cerita kepada ahli kitab Yahudi dan Kristian. Ini menandakan Nabi kita adalah Rasul daripada Allah Ta'ala. Nabi belajar sekolah mana? Tak ada sekolah di Mekah Madinah. Wahyu daripada Allah Ta'ala. Menceritakan apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil. Sepatutnya bila orang Kristian, orang Yahudi dengar, masuk Islam. Quran daripada Allah Ta'ala. Ini semua ada disebut dalam kitab-kitab mereka. Disebut dalam Quran. Bukan saja hukum, termasuk cerita tentang Nabi Isa. Dan ceritalah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam, iaitu ketika dia memencilkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis, tempat ibadat. Dia beruzlah mengasingkan diri beribadat. Waktu tu kata betapa Zakaria jaga dia buat ibadat jauh pada orang. Kemudian Maryam membuat tabir yang melindunginya. Dia buat hijab, buat tabir, jauh orang tak nampak daripada mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Tuhan utuslah roh kami, malaikat Jibril AS. Tuhan utus malaikat Jibril merupakan seorang. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna bentuk kejadiannya. Manusia yang cantik, yang lawa, yang muda, yang segok, datang pada Maryam sudah bersembunyi pada orang. Tiba-tiba lah mari seorang lelaki yang lawa, yang cantik, yang malaikat Jibril datang merupa dengan seorang lelaki. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah daripada gangguanmu. Aku berlindung, a'udzubillah, daripada kejahatanmu. Jika kamu seorang yang bertakwa, kalau kamu yang bertakwa, kamu tak buat jahat pada aku. Seorang perempuan yang lemah berlindung pada Allah. Doa makbul lah. Dia Jibril berkata, malaikat Jibril, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Aku ni ialah malaikat, utusan Tuhan. Aku bukan manusia, aku utusan Allah Ta'ala. Beritahu ke Maryam dan padamu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak lelaki yang suci. Tuhan suruh aku datang untuk beri anak lelaki padamu. Anak lelaki yang suci, bersih, yang mulia. Maryam bertanya dengan cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat, penzina. Macam mana aku nak beri anak? Aku tak disentuh lelaki dan aku bukan seorang perempuan jahat, bukan perempuan zina, bukan pelacur. Jibril berkata, demikianlah keadaannya. Tidak usah dihairankan, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda yang membuktikan kekuasaan kami bagi manusia dan sebagai suatu rahmat daripada kami, dan hal itu ialah suatu perkara yang sudah diputuskan berlaku. Itu keputusan Allah. Allah Ta'ala nak jadikan sesuatu, dia firman jadi. Bukan dengan bersubuh. Tuhan kata jadi. Allah Ta'ala dah buat keputusan supaya melahirkan anak lelaki dengan firman-Nya. Bukan dengan bersetubuh, bukan dengan kahwin, dengan firman-Nya. Maka Maryam hamil, mengandung Maryam. Lalu dia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Malu ke orang. Memencilkan diri jauh daripada orang. Ketika dia hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar di pangkal sebatang pohon tamar, pohon kurma. Lalu dia berkata,
alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang lagi. Ya Allah, biar aku matilah. Tak sanggup nak hadapi orang akan fitnah. Macam mana nak jawab? Suami tak ada, mengandung melahirkan anak. Aku mati lebih baik. Mengadu kepada Allah Ta'ala, lebih baik dia mati. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Jibril menyeru Maryam di tempat yang rendah ketika dia sakit bersandar di bawah pohon kurma. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan sebatang anak sungai di bawahmu. Tuhan ciptakan ada anak sungai di bawah tempatmu duduk sandar ni. Ada anak sungai. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masuk kepadamu. Di bawahmu ada anak sungai. Minum air. Mandi dengan air itu yang menyegarkan. Kemudian kamu tepuk batang kurma, goyang. Akan gugur buah rutab, buah kurma yang mekar akan gugur jadi makanan. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hatimu daripada segala perkara yang merunsingkan. Tenang, jangan susah, kata malaikat Jibril. Makan buah tamar, minum air, bersihkan dengan air itu. Ada anak sungai itu jadikan serta-merta dengan perintah Allah Ta'ala. Musim itu musim kurma buah. Dan sebab itu orang sambut Krismas tu bulan 12 kurma tak buah lagi, jadi tak kena tarikh. Orang Kristian sambut ajaran Nabi SAW tu tak kena dengan tarikh. Ada orang komen tak kena. Hari jadi Nabi Isa 1 Januari tu tak kena. Masa tu bukan masa buah kurma tengah buah. Buah kurma dia buah musim panas. Bulan 6, bulan 5, bulan 7 buah kurma buah. Jadi tak kena dah. Orang Kristian sambut hari jadi tu tak kena. Kita pun pakat sambut juga. Cuti belaka, pakat cuti. Raih benda hop pelawak. Ini jadi. Banyaklah benda-benda pelawak ni yang kita ikut orang. Antaranya hari 1 Mei, hari buruh. Hari buruh ni hari kalmak. Kalmak raya hari buruh, kita pakai raya ikut kalmak belaka. Hari buruh. Tu. Nampak mana itu kita ikut orang putih. Kemudian jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bila mari orang cakap, jangan bercakap. Beritahu aku bernazar tak boleh bercakap. Aku berpuasa pada hari ini, termasuk puasa tak boleh bercakap. Tak boleh cakap apa. Kemudian Maryam kembali kepada kaumnya dengan mendukung anaknya, dukung Nabi Isa yang baru lahir. Mereka pun menempelaknya dengan berkata, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu perkara yang besar kesalahannya. Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan yang jahat. Wahai Maryam, mengapa melahirkan anak berzina? Mu ni keturunan Nabi Harun, Nabi yang soleh, Nabi yang baik. Ayahmu orang soleh, makmu bukan pelacur, makmu orang yang soleh, orang kuat ibadat. Pasal apa mu jadi begini? Orang mah habis pakai kata belaka. Dah ayah tak ada, suami tak ada, melahirkan anak. Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Maryam tunjuk ke anak dia Nabi Isa. Tak cakap tunjuk ke Nabi Isa yang masih bayi, masih kecil merah lagi. Mereka berkata dengan herannya, bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buayan?
Nak bercakap mana dengan budak-budak kecil ni? Suruh bercakap dengan anak kecil. Macam mana? Orang ramai kata. Berkata Isa, tiba-tiba Isa bercakap. Tuhan jadikan Nabi Isa bercakap. Dalam keadaan masih menyusu, masih bayi, bercakap. Apa kata dia? Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Inni Abdullah. Aku hamba Allah, Nabi Isa. Dia telah memberiku kitab Injil. Dan dia telah menjadikan aku seorang Nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti. Di mana sahaja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat. Dan menunaikan zakat. Selagi aku hidup. Dan perintah kepadaku agar berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong celaka. Dan semoga dilimpahkan kesejahteraan ke atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Itu ucapan Nabi Isa. Terjemah ucapan dia. Demikian itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragu-ragu dan saling berbantahan akan kebenarannya. Tidaklah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepada jadilah, maka menjadilah ia. Dia berkata, dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Maka sembahlah kalian akan dia. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa. Itu kekuasaan Allah Ta'ala. Isa bukan anak Tuhan, bukan salah satu tiga Tuhan. Semua itu sesat mereka. Isa adalah manusia, Rasul Allah Ta'ala, hamba Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan cara luar biasa. Peristiwa kelahiran Nabi Isa AS menjadi suatu bentuk ujian keimanan terhadap Bani Israel kepada Allah yang maha berkuasa dan maha bijaksana. Begitu juga keimanan mereka kepada Rasul yang wajib bersifat benar dan berakhlak mulia. Wallahu a'lam.